empat tingkat lah, level macam tu. Tapi sebab bawah dia air, nampak seram juga. Guys, aku baru je sampai kat Route 41. Ni tempat kebanyakan rider dari Malaysia akan singgah. Tapi sebab aku lupa makan dekat Batalong ni, aku just turun ambil gambar. Lepas tu aku nak gerak balik ke Hua Hin. Hari ni kosong je guys. Kosong je, mungkin pagi lagi kot. Okay. Okay. Kopi. Banyak guys stiker-stiker sini. Okay. Di sini yang cantik nak ambil order. Tadi ingat tak nak singgah kat sini sebab nak cepat, tapi sebabkan kat luar hujan dah turun, so aku kena ais latte sikit lah. Okay guys, minum. Lebat lah geng. Hari ni aku jadi geng spender bahasa nampaknya. Tapi nasib baik orang Siam ni bagi aku lepak dekat kemah dia ni, so aku duduk dulu. Baik juga orang Siam ni. Okay. Kasihan dia congkak depan ni. Boleh main congkak orang Siam kot. Aduh. Inilah kampung orang Siam ni, tepi sawah. Tapi baik lah dia orang baik. Assalamualaikum guys. Hari ni aku plan nak pergi ke Hua Hin, tapi sebab sekejap hujan, so aku decided duduk dekat Kangaroo ni lah, dekat petrol pump sini. Tapi pakai logo Kangaroo. So KFC pun ada kat sini, tapi kat sini Thailand KFC tak halal lah. So ni hotel tempat aku tidur malam ni. Nanti malam-malam kesana aku review sikit lah. Semua ada kat sini. 7E mungkin aku boleh kena burger viral. Sebab depan tu nampak macam ada food court. Mungkin aku pergi ke sana lah. Tengok harap-harap adalah makanan halal. Tidak yang kena makan buah je hari ni. Aduh. Cantik kat kawasan ni. Lebih kurang 1 jam lagi nak pergi ke pusat bandar Chumphon. Okay lah guys, aku pergi makan dulu. Ada banyak juga makanan ringan ni, tapi aku nak cari makanan yang boleh mengenyangkan aku. Aksesori kereta pun ada. Ni ada food court. Jangan tak halal dah lah. Ada Amazon Cafe pun ada. Amazon ni tempat favourite aku ni. Setiap kali aku pergi Thailand aku akan kena Amazon ni. Latte.
Sekarang ni aku buat ada di 7E. So cik makan sikit lah. Mana tahu ada burger viral. Oh, ada juga ni makanan. Tapi bagus lah 7E dekat bawah hotel aku ni. Senang lah aku nak cari makanan. Sampai sini badan dah penat, massage sekejap lah. Massage sekejap dekat bawah hotel je. Senang. Okay. Hello guys, aku nak review sikit bilik hotel dekat Chumphon dia panggil PTT Kangaroo. So dekat dengan petrol pump. Okay. TV semua ada, katil, cantik kat kawasan ni, 650 baht. Ada almari, peti sejuk, TV tu standard lah. Bilik air, tengok bilik air. Wah, besar bilik air dia. Okay lah untuk 650 baht macam ni. Okay guys, thanks. Penat bai. Sampai dekat price shop pilihan ni, kena buah durian sekejap. Buah durian. Madu ni, durian Thailand. Fresh pada ladang. Aduh geng, jumpa makan. Tebal lagi situ tebal. Sebenarnya ni makanan pagi aku ni. Bagi tadi belum sarapan. Hari ni sarapan durian. Okay, makan dulu. Sebaiknya ada satu kedai Islam dekat sini. Dekat apa nama tempat ni? Tempat ni apa nama? Malaysia Buri Bukan Caam. Oh, Caam. Jadi kita try nasi. Ni nasi apa panggil ni? Nasi kromo. Oh. Okey. Kita try nasi kromo. Okey. Ni owner dia. Okey. Wah, saya cik makan baru dapat satu tempat yang baik sikit. Guys, sekarang ni pukul 9 waktu Thailand. Aku minum kopi dulu.
Sekejap yang nak gerak ke Deck Railway. Kiranya lah pemandangan hotel. Tempat aku duduk ni, By Hotel. Kawasan ni agak tenang lah. Kafe pun aku seorang je, mungkin sebab weekday semua orang bekerja. Bagus juga jalan time waktu macam ni. Hotel ni bersih. Kalau siapa nak datang ke sini boleh sini. Tempat recommended, highly recommended. Ni orang Siam lalu ni. Cantik, tenang. Ni kawasan nak masuk bilik. 600 baht hari ni, murah sikit. Semalam 650 baht. Aku tidur 32 je sebenarnya kerja. Okey. Aku baru je sampai dekat apa nama tempat ni, Deck Railway ni, atau Tam Krasi ya, Tam Krasi. So aku tak tahu nak pergi mana, just jalan je lah, tengok apa yang ada. Harap-harap aku lalu di jalan yang betul. Ada kedai makan kat sini, tapi kita tahu halal ke tidak. Harap-harap ada makanan halal. Okey, aku baru je sampai dekat Tam Krasi. Tam Krasi ni tempat Deck Railway.
Setakat ni tak ada orang sebab train akan sampai dalam 1 jam lagi. So aku boleh round-round dulu. Tengok apa yang ada. Kalau kat Malaysia mampu ke tak jalan macam ni, panas. Yes. Ada banyak kedai souvenir kat sini. Makan pun ada. Anjing pun banyak geng, anjing. Panas lagi, malah aku nak pergi ke hujung. Panas. Excuse. Kalau jatuh bawah. Cakap amin pun tak sempat. Amat nak tunggu train ni. 1 jam lagi, 1 jam. Hai. I just finally you remember. Hello. Hi. No, you remember. Hi. Aku jumpa Mak Saleh tu tadi dekat River Kwai Bridge tu. Kita jumpa dekat sini dah sekali. So nak train mula lalu sini. Memang aku tunggu train ni.
Hello guys, aku sekarang ni berada di Jambatan Kencana Buri. Okey, nak masuk ada gambar peluru ke apa ni. Okey, ni jambatan lama tapi nampak well maintained. Ramai juga turis kat sini, kebanyakannya Mak Saleh. Mak Saleh ramai. And then kalau nak tengok kereta api lalu kena dalam pukul 11.30 tadi saya dapat dalam 11.30. Mengikut kata orang sini, jambatan dia mengambil nyawa 13,000 untuk buat jambatan. Ada river cruise juga kat bawah. River cruise pun ada kat bawah. Terus makan di kedai, ada restoran kat bawah ni. Ada banyak floating restoran area ni. Excuse. Tapi cuaca panas gila geng. Panas. Mak Saleh suka dia jarang dapat panas. Panjang juga jambatan, lebih kurang dalam 150 meter kot. Jauh. Ni pemandangan River Kwai daripada atas jambatan. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku dan menanamkan cintaku kasihku agar. Guys, ini tempat pelancongan yang terbaru dekat Kencana Buri. So aku kena beli tiket dah, tak tahu berapa ringgit. Sekejap. How much the ticket? 60. Huh? How much the ticket? 60. Titik Yes, for one person. for one person. Tadi aku naik, aku kena bayar RM6 untuk pakai stokin kot. Ni maksud. Tempat dia panggil skywalk atas kaca. Kalau siapa yang takut mesti tak nak naik ni. Macam masuk bawah ni sungai, terus sungai. Tapi panas geng, panas. Sebaik aku datang lambat. Aku dah bawa 360 dia tak kasih. Sebaik ada telefon.
Ni pemandangan di Kuai River. Banyak macam rumah-rumah tak apung. Khe งวดนี้มันจ่องวดเฉยๆเดี๋ยวเขาก็แก้ทำได้ Sebenarnya tak ada apa pun dekat sini, cuma dapat view yang cantik lah. View. Oh, cantik kan, cantik. Nampak bandar Kanchanaburi. Macam city view. Yang ni river view. Aku nak cari makanan halal. Mungkin bawah sana ada kot. Banyak. Sana depan banyak kedai makan. Tapi panas gila, babe. Panas. Sekali tengok macam dekat Brunei pula. Sebab ada perkampungan di dalam air. Kat Sabah ke. Oh, cantik lah, sungai ni besar, tengah-tengah ada pulau lagi. Wow. Duduk atas ni teringat dekat apa, Ayoweng Betong, kena jalan atas kaca. Ada orang yang takut sampai meniarap atas ni. Tapi aku kerja bijak laksana tuah, berani laksana kuda besi. Jambatan ni tak ada tinggi sangat. Tadi bila aku naik lift, dia suruh tekan tingkat 4. Tapi 4 tingkat lah level macam tu. Tapi sebab bawah dia air, nampak seram juga. Kalau dia buat hotel dekat atas air ni pun cantik juga. Boleh duduk sini lain kali. Tapi tak apalah, aku tawaf satu round. Lepas tu balik lah. Rehat. Aku dah banyak kali dah pergi Thailand ni, tapi hari ni tadi ada 2 orang polis tahan aku. Aku ingat dia nak saman ke apa. Sebab exhaust aku tu bising sikit. Maksudnya okey je. Dia start cakap welcome to Kanchanaburi. Okey, ada orang lah.
Ni mucu tanda kencana bori. Ikan, rata-rata ikan untuk apa ni, patung ikan sini. Ni aku baru sampai ke Pechaburi, singgah kedai makan yang dekat PTT Pechaburi. Menu semua tu dia bahasa Thai, jadi main tunjuk-tunjuk je apa yang aku nak. Makan tom yum juga dengan nasi putih. Jemput makan. Hai guys, aku on the way nak balik ke Patalong, tapi dah hari bulan malam aku singgah kat hotel ni lah. Hotel Chanita. Semua ni family room, tapi tak apalah, bayar lebih tak apa, janji hati puas. Tapi yang sedih hotel ni tak ada lift, kena naik tangga. Aku duduk tingkat 4. Lembik lutut baik lembut. Okay guys, salam guys. Dekat Chumpur dia masih lagi hujan. Aku pun masih stand dekat hotel. Mungkin 1-2 jam lagi bila hujan dah berhenti, aku gerak ke Hainan. Hujan lebat baik. Kalau aku jalan jadi game sepeda pasar Hello guys. Ni adalah pemandangan Bandar Chumpon petang-petang selepas hujan. Sebenarnya aku tak ada apa nak buat. Tadi hujan lama, aku nak balik. Hanya pun malas nak jalan tengah-tengah malam. So aku stay lagi 1 malam kat sini. Kat sini nak cari makanan halal macam susah sikit lah. Tapi adalah kedai kecil-kecil macam tu. Chumpon ni, bandar ni macam kampung-kampung sikit lah. Kalau untuk nak cari shopping mall saya tak ada, tapi kalau benda-benda lain tu ada lah. Kat sini kalau kita perhatikan banyak skuter luncur. Skuter banyak kat sini. Orang Siam ni suka ke skuter tu. Mungkin senang kot. Sebab kat sini macam kalau buat motor clash tu macam serabut sikit lah. Aku pun malas bawa motor clash. Serabut sikit. Skuter banyak ni, skuter. Scoopy tu favorite yang motor lah. Ni tengok orang Siam ni, helmet tak pakai.
aku pun confuse dengan travel Axiom ni. Mana satu yang hijau, mana satu yang tu pakai jalan je. Dia orang ni asalkan boleh je dia jalan. Yang penting kita saling hormat, menghormati